Okay, jom sambung vlog Sapa Vietnam. So next day tu, malam tu kita orang pergi jalan-jalan dekat Sapa Square and Sun Plaza. Sun Plaza ni bangunan yang korang tengok ni, design dia ala-ala vibe-vibe Eropah sikit. And hotel yang paling dekat dengan Sapa Square ni, nama dia Hotel Sapa Square. Betul-betul dekat depan dataran Sapa Square ni. Dekat dataran Sapa Square ni, dia macam ni lah, korang boleh tengok ada tangga kat keliling. Lepas tu selalunya dekat tengah-tengah ni, kalau hari weekend, dia orang akan buat show tau. So macam orang duduk kat tangga ni. Cuma kita orang pergi ni hari weekdays. So tak ada apalah, ada macam ni je lah. Bicycle electric ni, budak-budak main kat keliling ni. Boleh lari-lari macam ni je lah. Dia tak adalah macam playground ke apa ke. Cuma macam sekadar untuk tempat lepak. Macam ni. Kat sini kat sekeliling plaza ni, dia ramai budak-budak kecil yang tengah menari tau. Dancing untuk dapatkan duit. Macam tak best sebab kecil lagi weh. Bekerja lah tapi macam kecil lagi. Lepas tu sekarang kan saya dah pukul 10 malam tau. So macam tak tahu macam kesian pula. And dia orang non-stop dancing. Kau bayangkan dia non-stop dancing. Daripada pukul berapa kakak? Tak penat. I don't know lah, but kat sekeliling ni culture ni macam tu. Alamak, sorry terbebel pula tadi. Sini antara contoh-contoh kids yang dancing tu lah. Bagi aku is okay je. Cuma sebab aku pun ada anak sebaya dengan dia orang kan, rasa a little bit sad. Tapi is okay kalau mak dia orang okay kan. Tarian ni pun boleh tahan juga ya. Main gitu. Comel dia pun ni. Kita orang plan nak shopping. And then kita teruskan perjalanan ke shopping street Sapa Town ni. Macam ni lah korang tengok. Dekat tangga-tangga batu ni, dekat tepi jalan dia ada jual kedai-kedai baju macam ni. And dekat sini banyak jual baju sejuk brand North Face tu. Maybe bukan ori sebab murah sangat. And cantik-cantik, quality tip top gitu. Korang boleh tengok lah jalan-jalan kat sini ada macam-macam lagi orang jual baju, souvenir. Kat sini memang meriah. Dekat tepi-tepi tangga ni pula banyak tau local yang jual souvenir and handmade punya item. Memang local ni lah. Nampak lah vibe-vibe Vietnam tu dekat barang-barang yang diorang jual tu. Cantik-cantik semuanya, corak diorang kait sendiri. Ada bag, ada pouch, ada baju, selendang, shawl, pashmina, ada macam-macam lagi. Kalau nak shopping kan, this is one of the street lah. Dia banyak tempat yang jual benda sama. Lepas tu kau boleh compare harga. Banyak lagi sebenarnya. Cuma aku tak sempat lah nak lounge. Mostly kedai-kedai kat sini boleh guna kad. Cuma kalau kedai tu kecil, kedai biasa, dia tak boleh guna kad dan korang kena sediakan cash. Ni ada ATM untuk korang cash out. Very convenient kan. Nampak tak apa aku nampak? Dior weh. LV. So basically untuk esok punya itinerary, kita orang nak pergi Fansipan. Fansipan ni tempat sejuk. Diorang kata macam peti ais, berangin. So kena ada jaket. Kita orang plan nak cari jaket dekat area sini je lah untuk esok punya preparation. Sebab jaket kat sini murah-murah kan. Aidil pula nak belanja aku satu. Alhamdulillah, mula kita shopping. Aidil nak belanja saya jaket. Sebab tak ada lagi jaket. Cantik. Dan grab satu jaket warna yang korang tengok ni lah. Aku pun tak tahulah kenapa aku pilih warna putih, but it's so pretty. Thank you husband sebab belikan kita jaket.